Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hawa, DEC 09-250050. Hari ini saya akan menerangkan tentang 5 teori tentang perkembangan bahasa kanak-kanak. Yang pertama, teori James Piaget. Teori James Piaget menjelaskan perkembangan bahasa berlaku seiring dengan perkembangan kognitif. James Piaget mempunyai konsep skema asimilasi, akomodasi dan keseimbangan. Menurut James Piaget, kanak-kanak belajar bahasa melalui pengalaman di mana mereka menggunakan pengetahuan sedia ada, skema, mengaitkan maklumat baru melalui asimilasi, mengubah pemahaman melalui akomodasi dan akhirnya mencapai keseimbangan apabila berjaya memahami sesuatu yang lebih baik. Seterusnya tentang teori Lev Vygotsky. Lev Vygotsky melalui teori sosio-budaya, bahasa berkembang melalui interaksi sosial. Menurut Lev Vygotsky, kanak-kanak belajar bahasa melalui interaksi dengan guru, ibu bapa dan rakan-rakan. Dalam Zone of Proximal Development atau ZPD, guru memberikan scaffolding atau bimbingan secara berperingkat sehingga kanak-kanak dapat memahami dan menggunakan bahasa dengan sendiri. Seterusnya adalah teori Noam Chomsky. Noam Chomsky, kanak-kanak dilahirkan dengan kebolehan semula jadi untuk mempelajari bahasa. Noam Chomsky memperkenalkan LED, kebolehan semula jadi yang membantu kanak-kanak memperoleh dan memahami bahasa sejak kecil. Perkembangan bahasa bukan hanya bergantung kepada ganjaran atau hukuman, tetapi juga dipengaruhi oleh kebolehan semula jadi yang dimiliki oleh setiap kanak-kanak. Oleh itu, guru dan ibu bapa perlu menyediakan persekitaran yang kaya dengan komunikasi supaya potensi bahasa kanak-kanak dapat berkembang secara optimum. Okey, seterusnya adalah teori B.F. Skinner. Perkembangan bahasa berlaku melalui proses pembelajaran seperti peniruan, latihan dan peneguhan. Kanak-kanak akan belajar dengan mendengar, meniru, mengulang perkataan yang digunakan oleh orang di sekeliling mereka. Oleh itu, peranan guru dan ibu bapa sangat penting dalam memberikan bimbingan serta peneguhan yang positif bagi membantu perkembangan bahasa kanak-kanak. Teori last sekali adalah teori Mary Clay. Teori Mary Clay, kemahiran penulisan perlu dipupuk sejak awal kanak-kanak kerana ia berkembang secara berperingkat melalui pengalaman harian. Beliau percaya bahawa kanak-kanak mula belajar menulis apabila mereka didedahkan kepada aktiviti seperti conteng, melukis, salin huruf, menulis simbol atau mengenal perkataan. Pengalaman ini bantu kanak-kanak memahami tulisan mempunyai makna dan digunakan untuk berkomunikasi. Oleh itu, guru perlu menyediakan persekitaran yang kaya dengan bahan bacaan dan penulisan serta memberi peluang kepada kanak-kanak meneroka kemahiran menulis melalui aktiviti yang menyeronokkan dan bermakna. Itu sahaja.